Picture this, seorang pekerja Malaysia menghasilkan RM2,500 sebulan. Di seberang Selat Melaka, seorang pekerja Indonesia yang melakukan pekerjaan yang sama persis menghasilkan RM4 juta. Yang terdengar besar sampai anda menyadari bahawa itu hanya RM1,200. Setengah gaji untuk pekerjaan yang sama. Hari ini, saya mendedahkan kebenaran yang tidak selesa tentang mengapa 270 juta rakyat Indonesia secara senyap memerhati jiran mereka yang lebih kecil terus maju, dan angka-angkanya lebih mengejutkan daripada yang anda fikirkan. Anda tahu apa yang menarik? Rakan sekerja Indonesia saya memberitahu saya bulan lepas bahawa di kampung halaman, orang tidak banyak bercakap tentang Malaysia di khalayak ramai, tetapi dalam perbualan peribadi, ceritanya berbeza. Jika anda menonton ini sekarang, saya perlukan bantuan anda untuk sesuatu. Seorang kawan dari Jakarta memberitahu saya bahawa orang Malaysia tidak memahami perjuangan sebenar kerana kami terlalu mudah. Tetapi saya rasa skim sebabnya perbandingan ini penting. Bantu saya tunjukkan bahawa memahami perbezaan serantau kita bukan tentang bermegah, tetapi tentang pembelajaran. Tekan butang langgan jika anda percaya perbandingan jujur menjadikan kita semua lebih baik. Assalamualaikum. Mari kita mulakan dengan sesuatu yang boleh anda sahkan sekarang di telefon anda. Buka mana-mana penukar mata wang. RM1 Malaysia bersamaan dengan RM3,572 Indonesia hari ini. Sekarang di sinilah ia menjadi menarik. Purata gaji graduan baru di Kuala Lumpur adalah sekitar RM2,800. Di Jakarta, ia sekitar RM5 juta. Kedengarannya seperti orang Indonesia memperoleh lebih banyak, bukan? Salah. RM5 juta itu bertukar kepada hanya RM1,400. Graduan baru Malaysia memperoleh 2 kali ganda apa yang diperolehi orang Indonesia untuk jawatan permulaan yang serupa. Tetapi gaji hanyalah permulaan. Biar saya tunjukkan sesuatu yang mengejutkan saya ketika pertama kali meneliti ini. Sepinggan nasi lemak yang sederhana di Kuala Lumpur berharga sekitar RM7. Di Jakarta, hidangan nasi uduk yang setanding berharga sekitar RM25,000, iaitu tepat RM7. Harga yang sama, bukan? Inilah masalahnya. Orang Malaysia memperoleh 2 kali lebih banyak tetapi membayar harga yang sama untuk makanan. Itu 2 kali ganda kuasa beli. Dan corak ini berulang di mana-mana. Pengangkutan menceritakan kisah yang lebih dramatik lagi. Sistem pengangkutan awam Malaysia di Kuala Lumpur, walaupun tidak sempurna, menawarkan rangkaian rel bersepadu dengan LRT, MRT, dan monorail yang meliputi kebanyakan kawasan bandar. Pas bulanan tanpa had berharga sekitar RM100 hingga RM150. Jakarta mempunyai sistem bas Transjakarta dan rangkaian MRT yang terhad. Pas bulanan di sana berharga sekitar RM100,000, lebih kurang RM28. Lebih murah, ya, tetapi inilah yang tidak ditunjukkan oleh angka. Purata penumpang Jakarta menghabiskan 3 hingga 4 jam setiap hari dalam kesesakan lalu lintas. Purata penumpang KL sekitar 1.5 hingga 2 jam. Orang Indonesia membayar lebih sedikit tetapi kehilangan 2 kali ganda masa. Masa adalah wang dan pada metrik itu, orang Malaysia jauh ke hadapan. Perumahan adalah di mana jurang menjadi mustahil untuk diabaikan. Apartmen seluas 900 kaki persegi yang layak di kawasan kelas pertengahan Kuala Lumpur disewa sekitar RM1,500 hingga RM2,000 bulanan. Di Jakarta, apartmen serupa di kawasan yang setanding berharga RM8 hingga RM10 juta sebulan, yang bertukar kepada RM2,240 hingga RM2,800. Orang Indonesia membayar lebih untuk sewa tetapi memperoleh setengah gaji. Buat pengiraan, seorang Malaysia yang membelanjakan RM2,000 untuk sewa daripada gaji RM4,000 menggunakan 50% pendapatan mereka. Seorang Indonesia yang membelanjakan setara RM2,500 daripada gaji setara RM2,000, itu 125%. Mereka benar-benar tidak mampu membayar perumahan asas dengan gaji purata tanpa sokongan keluarga atau pelbagai pendapatan. Penjagaan kesihatan mendedahkan kebenaran lain yang tidak selesa. Hospital Kerajaan Malaysia menyediakan penjagaan bersubsidi di mana perundingan pakar berharga RM1 untuk warga negara. Ya, RM1. Di Indonesia, yuran hospital kerajaan berkisar dari RM50,000 hingga RM500,000 bergantung kepada perkhidmatan, bertukar kepada RM14 hingga RM140. Penjagaan kesihatan swasta menunjukkan kontras yang lebih ketara. Pakej pemeriksaan kesihatan stan di Malaysia berharga sekitar RM300 hingga RM500.
Di Indonesia, ujian yang sama berharga 3 hingga 5 juta rupiah, lebih kurang 840 hingga 1,400 ringgit. 3 kali lebih mahal untuk setengah pendapatan purata. Pendidikan mengikuti corak yang sama. Universiti Awam Malaysia mengenakan bayaran kepada pelajar tempatan sekitar 3,000 hingga 7,000 ringgit setiap tahun untuk program sarjana muda. Universiti Awam Indonesia mengenakan bayaran antara 10 hingga 30 juta rupiah setiap tahun, bertukar kepada 2,800 hingga 8,400 ringgit. Kos yang serupa, tetapi ingat, keluarga Indonesia memperoleh setengah sebanyak itu. Bebannya berganda. Sekarang mari kita bincangkan sesuatu yang tidak ada yang sebutkan dalam perbualan sopan, kualiti infrastruktur. Saya tidak di sini untuk mengkritik Indonesia, tetapi fakta adalah fakta. Malaysia mempunyai 65,000 kilometer jalan berturap dengan indeks kualiti jalan yang berada di antara 20 teratas di dunia. Indonesia mempunyai lebih 500,000 kilometer jalan, tetapi hanya kira-kira 60% yang berturap, dan indeks kualiti menduduki sekitar ke-75 secara global. Negeri terkecil Malaysia mempunyai rangkaian jalan yang lebih baik daripada beberapa wilayah terbesar Indonesia. Kelajuan internet dan kebolehcapaian menunjukkan jurang digital. Purata kelajuan internet mudah alih Malaysia adalah sekitar 35 hingga 40 Mbps, dengan liputan 4G mencapai lebih 91% kawasan berpenduduk. Indonesia purata 18 hingga 20 Mbps dengan liputan 4G sekitar 85% di kawasan bandar, tetapi menurun secara dramatik di kawasan luar bandar. Dalam ekonomi digital, internet yang lebih perlahan bermakna pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan. Perniagaan Malaysia beroperasi pada kelajuan digital 2 kali ganda rakan sejawatan Indonesia. Inilah sesuatu yang mengejutkan saya juga. Kuasa pasport. Pasport Malaysia berada di kedudukan ke-12 secara global, menawarkan akses tanpa visa ke 181 negara. Pasport Indonesia berada di kedudukan ke-69 dengan akses ke 72 negara. Untuk anak muda Indonesia yang bermimpi untuk melancong, belajar di luar negara, atau membina kerjaya antarabangsa, pasport mereka adalah halangan yang ketara. Orang Malaysia boleh terbang ke Jepun, Korea Selatan, atau kebanyakan Eropah tanpa kerumitan visa. Orang Indonesia perlu memohon, menunggu, dan sering membayar yuran yang besar untuk keistimewaan yang sama. Peluang pekerjaan juga memberikan gambaran yang jelas. Kadar pengangguran Malaysia berlegar sekitar 3.3%. Kadar rasmi Indonesia adalah sekitar 5.3%, tetapi anggaran tidak rasmi yang mengambil kira pengangguran kurang guna menolaknya melepasi 8%. Pencari kerja Malaysia mempunyai peluang yang lebih baik secara statistik, dan pekerjaan yang mereka dapat membayar jauh lebih banyak. Biar saya berikan contoh dunia sebenar yang membawa ini ke rumah. Bayangkan dua sepupu, seorang Malaysia, seorang Indonesia, kedua-duanya berusia 25 tahun, kedua-duanya bekerja sebagai pereka grafik junior. Orang Malaysia memperoleh RM3,000 bulanan. Orang Indonesia memperoleh RM6 juta, lebih kurang RM1,680. Selepas membayar untuk apartmen berkongsi, orang Malaysia mempunyai sekitar RM1,500 yang tinggal. Orang Indonesia mempunyai sekitar RM400 setara yang tinggal. Orang Malaysia menyimpan RM500 bulanan dan membelanjakan RM1,000 untuk gaya hidup, hiburan, dan pertumbuhan pribadi. Orang Indonesia menggunakan RM400 itu hanya untuk bertahan hidup, dengan simpanan sifar. Selepas 1 tahun, orang Malaysia telah menyimpan RM6,000 dan menikmati gaya hidup yang layak. Orang Indonesia tidak menyimpan apa-apa dan hidup berjimat cermat. Selepas 5 tahun, jurangnya dahsyat. Tetapi sinilah ia menjadi sensitif. Indonesia mempunyai lebih 270 juta orang, menjadikannya negara keempat paling ramai penduduk di bumi. Malaysia mempunyai 33 juta. Indonesia secara geografi sangat besar dengan sumber semula jadi yang melimpah, minyak, gas, arang batu, minyak sawit, mineral. Malaysia juga mempunyai sumber, tetapi tidak ada apa-apa berbanding dengan skala Indonesia. Mengikut setiap ukuran logik, Indonesia sepatutnya lebih kaya. Penduduk sepatutnya memanfaatkan ekonomi skala. Sumber sepatutnya memacu kemakmuran. Namun Malaysia, dengan sebahagian kecil daripada orang dan sumber, telah membina masyarakat yang lebih makmur untuk rakyatnya. Skim punca kecemburuan senyap. Orang Indonesia tidak membenci orang Malaysia kerana dendam.
Ia adalah kekecewaan yang lahir daripada potensi yang tidak tercapai. Mereka melihat jiran yang lebih kecil mencapai apa yang negara besar mereka sendiri berjuang untuk menyampaikan. Ia seperti menonton adik anda berjaya pada sesuatu yang anda cuba lakukan sepanjang hidup anda. Perasaannya kompleks, bangga dengan kejayaan serantau bercampur dengan kekecewaan terhadap kekurangan domestik. Media sosial menguatkan ini. Anak muda Indonesia menatal melalui influencer Malaysia yang mempamerkan kereta baru yang mampu dibeli, hospital kerajaan yang benar-benar berfungsi, pengangkutan awam yang tiba tepat pada waktunya, dan universiti yang menduduki kedudukan global. Kemudian mereka melihat realiti mereka sendiri, lalu lintas yang tidak bergerak, gaji yang tidak mencukupi, infrastruktur yang tidak berfungsi. Perbandingan adalah berterusan dan tidak dapat dielakkan. Pertukaran mata wang mewujudkan satu lagi putaran psikologi. Apabila orang Indonesia melihat harga Malaysia, mereka secara naluri mendarab dengan RM3,500 dan berfikir semuanya mahal. Baju RM50 menjadi RM175,000 dalam fikiran mereka, kelihatan mahal. Tetapi apabila mereka mengambil kira bahawa gaji Malaysia adalah 2 kali ganda, tiba-tiba baju yang sama berharga separuh jam kerja berbanding di Indonesia. Kesedaran itu menyakitkan. Malah ekspor budaya menunjukkan ketidakseimbangan. Filem, muzik, dan kandungan Malaysia mudah menembusi pasaran Indonesia. Kandungan Indonesia berjuang untuk mendapat daya tarikan yang sama di Malaysia, bukan kerana kualiti tetapi kerana orang Malaysia mempunyai lebih banyak pendapatan boleh guna untuk langganan hiburan dan orang Indonesia mengutamakan keperluan. Industri kreatif Malaysia berkembang maju manakala bakat Indonesia sering berhijrah ke Malaysia, Singapura, atau lebih jauh untuk gaji yang lebih baik. Kecekapan kerajaan adalah satu lagi isu sakit. Birokrasi Malaysia, walaupun tidak sempurna, memproses pendaftaran perniagaan, permit, dan lesen dengan agak cepat. Kerumitan birokrasi Indonesia adalah legenda, dengan proses mengambil masa berbulan-bulan di mana Malaysia mengambil masa berminggu-minggu. Masa adalah peluang, dan usahawan Indonesia kehilangan kedua-duanya semasa menunggu kertas kerja. Ini mewujudkan masalah brand drain yang Indonesia tidak dapat selesaikan. Orang Indonesia berbakat yang mampu belajar di Malaysia, Singapura, atau negara barat, kemudian jarang kembali kerana peluang di luar negara membayar lebih baik. Malaysia mendapat manfaat daripada ini, menarik pekerja Indonesia yang mahir yang meningkatkan ekonomi Malaysia manakala Indonesia kehilangan sumbangan berpotensi mereka. Kecemburuan itu bukan tentang membenci Malaysia. Ia tentang berkabung apa yang Indonesia boleh jadi. Setiap orang Indonesia tahu negara mereka mempunyai potensi yang lebih besar daripada Malaysia dari segi skala dan sumber semata-mata. Kekecewaan datang daripada melihat potensi itu kekal tidak direalisasikan tahun demi tahun sementara jiran mereka yang lebih kecil terus maju. Statistik mendedahkan trajektori juga. Sepanjang 20 tahun yang lalu, KDNK per kapita Malaysia telah berkembang daripada sekitar $4,000 Amerika kepada lebih $11,000 Amerika. Indonesia berkembang daripada $850 Amerika kepada kira-kira $4,300 Amerika. Kedua-duanya berkembang, tetapi kadar pertumbuhan Malaysia dalam terma mutlak meninggalkan Indonesia lebih jauh ke belakang. Jurang melebar, tidak menyempit. Angka pelaburan asing mengesahkan ini. Malaysia menarik pelaburan langsung asing secara berkadar lebih banyak per kapita daripada Indonesia, walaupun pasaran Indonesia lebih besar. Pelabur lebih mempercayai infrastruktur Malaysia, sistem undang-undang, dan kestabilan. Kepercayaan itu diterjemahkan kepada pekerjaan, pemindahan teknologi, dan pembangunan ekonomi yang memberi manfaat kepada rakyat Malaysia secara langsung. Inilah perkara yang perlu diketahui. Perbandingan ini tidak bertujuan untuk memalukan Indonesia atau memuliakan Malaysia. Kedua-dua negara mempunyai kekuatan dan kelemahan. Indonesia mempunyai kekayaan budaya, tenaga kreatif, dan semangat keusahawanan yang benar-benar memberi inspirasi. Malaysia mempunyai kelebihan tadbir urus dan manfaat infrastruktur daripada pembangunan berfokus selama beberapa dekad. Maksudnya adalah untuk memahami mengapa kecemburuan itu wujud dan apa yang didedahkannya tentang pembangunan serantau. Jadi mengapa ini penting kepada anda? Kerana memahami dinamik ini membantu kita menghargai apa yang kita ada, mengiktiraf di mana kita boleh memperbaiki diri, dan melihat jiran kita bukan sebagai pesaing tetapi sebagai cermin yang mencerminkan pilihan dan hasil yang berbeza. Untuk orang Malaysia, ia adalah peringatan untuk tidak mengambil mudah kemajuan. Untuk orang Indonesia yang menonton ini,
Ia adalah pengesahan bahawa kekecewaan anda adalah sah dan berakar pada perbezaan sebenar. Kecemburuan rahsia yang orang Indonesia rasa terhadap Malaysia bukanlah kelemahan. Ia adalah gejala potensi yang tidak tercapai dan pemangkin untuk menuntut lebih baik daripada sistem mereka sendiri. Dan mungkin, hanya mungkin, perbandingan serantau yang sihat mendorong semua orang untuk meningkatkan standard mereka. Inilah yang perlu anda ingat. Malaysia memperoleh 2 kali ganda, membayar harga yang serupa, dan menyampaikan infrastruktur, penjagaan kesihatan, dan pendidikan yang lebih baik. Indonesia mempunyai potensi yang lebih besar tetapi belum menterjemahkannya kepada kemakmuran rakyat lagi. Kecemburuan itu nyata, ia wajar, dan ia tidak akan hilang sehingga jurang ini ditutup. Jika ini membuka mata anda kepada realiti serantau kita, langgan kerana minggu depan saya membandingkan Malaysia dan Thailand, dan angka-angka itu akan mengejutkan anda lebih banyak lagi. Kongsi ini dengan seseorang yang memerlukan perspektif tentang mengapa rantau kita berkembang secara tidak sekata. Sehingga masa akan datang, kekal